Sambutan Aidiladha sebuah keluarga di Pontian Johor pilu apabila seorang daripada mereka dilaporkan hilang sejak semalam. Natia Selamat, 77 tahun, gagal dikesan selepas keluar bersendirian jam 11 pagi ke kebun sawit berhampiran rumahnya. Warga emas ini dilaporkan hilang ketika dalam perjalanan pulang ke rumah pusaka keluarganya yang terletak kira-kira 1 kilometer dari kediamannya. Sebaik menyedari kehilangan Natia, usaha mencari dilakukan keluarga bersama penduduk kampung Medan Sari. Operasi pencarian kemudiannya digerakkan pasukan penyelamat. Juga petang kita minta tolong orang azankan apa semua kan. Kita cuba juga usaha lain. Kita tengok-tengoklah mana, kadang-kadang kita pun tak tahu kan dalam kawasan kebun ni. Cuma kita harap mak jumpa dengan selamat je lah. Menurut Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Mian Hussein, pencarian tertumpu dalam radius 1 km sekitar kebun sawit. Dipahamkan oleh penduduk sekampung sekitar yang mana di kawasan rumah orang hilang ni lebih kurang 6 ekar kawasan dia. Dan kawasan pencarian kita untuk pagi ni 1 km. Operasi dibantu unit anjing pengesan Kenan itu turut dilakukan di laluan berhampiran penemuan barangan dipercayai milik mangsa.